Sebab coach tak nak bagi aku main. Tadi kita dah selesai. Diam lah. Ya aku tengah interview. Aku tengah interview. Biasa. Rasa macam training lah. Okay, macam mana tak ada aku dalam tim? Una kena bully. Humble lah. Ni budak dah humble. Aku tak nak sayang budak-budak humble. So macam mana game tanpa aku? Kami rasa game tak dekat Una macam Hi guys, so sekarang kita orang dah sampai dekat Bukit Jalil punya stadium hoki. Jangan tanya kenapa angle bawah. Kalau angle atas, sumpah hodoh gila korang. Tak payah. Tujuh. Okay, sekarang 6.27, kita orang baru habis. Kita baru habis tengok 5S. Malam. Kita orang akan pergi Axiata Arena, tengok apa yang jadi dekat sana. So maybe balik UM. Tak ada plan sebenarnya. Dan vlog ni aku rasa aku akan sambung esok. Sebab hari ni punya macam terlalu pendek. Okay, so let's go. So ni lah stadium hoki. Tada. Jadi kita orang tengok Johor main. Kenapa Johor? Sebab aku Johor. Okay, tapi aku tak main game ni. Sebab coach tak nak bagi aku main. Let's go. Kita nak pergi solat. Lawa pula kan lighting kat sini. Macam cantik je. So kita nak pergi solat dekat sini. Harap-harapnya tak ada orang. Ada orang lah. Kau boleh duduk. Ada orang ni. Ya pun dia tak ada. Selamat malam. Sekarang nasi kita kata Ke TRX. Sebab nak makan. Nak. kita nak makan anak. Dia Belanja. Dia belanja. Dia willing je. Korang jangan tahu paksa tau. Ya, terpaksa. Aku tak pasal korang jangan dengar cakap dia. Okay? Jadi sekarang kita dah habis untuk hari ni. So, esok baru kita punya kemuncak acara. Kita akan pergi badminton ke Axiata Arena. Tempatnya sama, LRT-nya sama. Tadi kita dah selesai. Diam lah. Kita akan gerak apa semua. Esok kita pergi Axiata, and nak tengok kawan aku hoki lagi. Lepas tu baru yang badminton. So itu je untuk hari ni. Bye. Bye. The next day. So sekarang kita dekat LRT University. Dapat angle bawah. Sebab angle atas gelap guys muka kita orang. Kita akan gerak apa semua. Wait, kau tak plan nak pergi pukul 7. Sekarang pukul 8. Apa tempat dia? Kita akan sampai sana pukul 9, okay? Hello? Nak klip juga. Kau nampak macam. Nak pegang lah. Nak cakap kat mana? Sini eh? Cakap je. Cakap lah. Apa perasaan anda hari ni? Hari ni saya berbangga lah dengan Jadi hari ni Kapten Johor sini. Okay. Tak payah kot. Pening. Okay. Apa perasaan hari ni? Hari ni saya gembira lah. Tapi asalnya ini adalah tonggak kejayaan saya. Ya aku tengah interview. Interview. Okay. Saya hari ni berasa bangga dengan permainan tim saya, dengan coaches. Kau jangan. Okay, macam mana perasaan keeper kita hari ni? biasa. Rasa macam training lah. Humble lah. Was a good fight hari ni memang. Alright. Okay, kau pula jadi kapten macam mana? Dengan anak buah kau. Saya rasa berpuas hati lah. Saya sangat satisfied. Intelligent, brilliant, exciting. Tak payah. Okay, macam mana tak ada aku dalam tim? Nice. Nice. Tak ada kau nice tu. Tak ada orang dalam team. Tak menjadikan apa-apa. Tak effect, tak bagi impact. Orang bagi power lah. Tak ada orang.
Yes. Alhamdulillah. Macam tak ada impact apa-apa, right? Kan? Tak guna. Korang memang tak guna. Apa aku tahu korang dari hati orang mesti. Wait. Tak ada apa-apa dari hati. Tak ada apa-apa dari hati. Kita backup besar Una tu. Dah. Impact tu dengar nanti dengar dulu. Mereka semua Nak ucap terima kasih kat jahat, Una sebab fake. datang walaupun tak perlu. Kesian kawan aku. Ya, panik. Una kena bully. Kesian Una. Malam dah skor. Semua game score. Gila solid ke? Demi Johor, tangan aja berluka-luka. Kenapa ni? Kau main macam ni ah? Spiderman. Kau main macam ni? Cakap Spiderman tengok ni. Tipu. Nampak kan? Okay, Ainin apa perasaan Ainin? Tak apa interview lagi dah orang lain. Ni apa benda ni? Macam mana main hari ni? Okey je tapi bodoh sikit. Kalau kita main sama je cuma ikut rezeki. Humble lah. Ni budak-budak humble. Aku tak nak sayang budak-budak humble. Inah, cikgu. Biasa. Cikgu okey cikgu. Saya kurang memuaskan. Kenapa? Hari ni okey? Hari ni Hari ni okey. sangat tak okey tapi saya skor. Lagi okey daripada 2 hari lepas ke? Lagi teruk. Lagi teruk. Hari ni saya assist dan dia score. Tak ada bukti tak ni lah. Tak valid tu tak ada bukti. Second goal. Kena Saya mengaku dia yang bola dari dia. Kalau tanpa saya tiba. tiba dia dah tak jadi humble dah. Okey. Pegang mic. Okay, so Najwa sebagai tournament ni kau tak jadi captain apa perasaan? Rasa beban tu hilang tak? Sebab captain kan macam Rasa like pikul beban kan. Rasa kena bully je. Tapi Sebab dia je batchmate aku. Batchmate kita. Okay, kalau tak dia main dengan aku tapi aku tak main. So dia Tapi- seorang. tapi seronok. Best lah main 5S. Cuma boring tak ada kau. Pandang kamera, pandang kamera. Cuma boring tak ada Una. Nampak tak guys? Sebenarnya boring. Tak ada aku. Okay? Bukannya macam biasa je macam yang aku cakap tadi tau. Sebenarnya boring kan? Aku faham Najwa. Aku je balik. Okay, so itu je korang. Bye. Sekarang kita akan pergi ke Axiata Arena. Kita bersama dengan keeper Malaysia kita. Keeper Malaysia guys. Keeper Malaysia kita. So macam mana? Game tanpa aku. Tanpa awak Ya. biasa je. Semua cakap macam tu. Tak guys. Aku yakin dia orang sangat boring. Tak ada aku tahu. Main JL tapi tak tahu JL main di mana. Oh dia main di mana? Jom lagi. Oh, okay. Sekarang masih mencari tim. Kau masih mencari lah. Noob kan? Kalau tak hari tu dia sedih gila weh sebab dia tak dapat ni. Kami rasa game tak dekat Una macam Boring, yes, thank you. Biasa je. Aku tahu game tanpa aku memang membosankan korang sebab akulah yang macam tak. meriahkan Tak. suasana. Kita tak nak malu. Okay, bye. Cakap Amira bye. Bye. Bye, jumpa kat Axiata. Jumpa dekat Axiata. Sekarang kita nak pergi Axiata. Finally. Apa yang cakap dah? Kalau pergi sini, dia takkan sekejap punya. Ini adalah first time Adriana menjejakkan kaki dekat Terfoki. So, perasaan Terfoki ni, cuba pegang. Basah. Biasa je nya. Terfoki ni lembut lah. Yang ni dia kira lembut lah. Sebab turf ni ada. Tak ada lembut pun. Bocil. Bocah. Turf ni ada air korang. Okay. Daripada aku cakap biar aku tak sini. Jadi kita nak memulakan perjalanan kita ke Axiata. So, let's go. Finally guys, finally. Guys, kita yang tutup dan kita akan pergi.